tengok macam Superman saja kau Comat. Dari mana? Dari pasar, Pak. Hari naik chopper pun pakai topi keledar. Jaga keselamatan. Oh, bagus juga. Kalau boleh, saya makan pun pakai topi keledar. Tidur pun pakai topi keledar. Bagus, Comat. Kalau rumah roboh, selamat. Apa yang kau beli? Tak ada apa-apa, Pak. Bagus kopi. Nasi lemak. Nasi lemak juga? Sudah bertahun-tahun makan begini. Kalau begitu hancur lutut Bapak Comat. Comat, ada orang antar kereta yang rosak hari ini. Ada, Pak? Apa dia? Traktor? Tapi cuma suruh dia balik. Buat apa kau suruh dia balik? Kau ni bodoh lah, Comat. Jangan begitu lagi, Comat. Lain kali jangan suruh orang balik. Patutnya kau terima sajalah. Bapak tahulah membaiki. Cuma takutlah, Pak. Dia punya barang bukan kecil-kecil. Dia punya tayar saja besar macam badan Cok Mat. Dia punya skru besar macam kepala Cok Mat. Cuma nak repair dia kan? Dia nak repair Cok Mat. Pada tak ada langsung, kan tak ada. Dan kalau ada apa saja ini yang rosak, kau terima ya. Baik, Pak. Comat, sudah bertahun-tahun kita makan nasi bungkus begini, Comat. Sudah nasi kita begitu, apa kita nak buat, Pak? Yalah, Bapak pun tahu. Makan sajalah apa yang ada tu. Kenapa tidak kau masak sendiri, tukar-tukar selera, Comat? Ada hati nak tukar selera. Itu betul, Comat. Sekali-sekala. Apa cuma nak masak? Masak sajalah apa yang kau pandai. Baiklah, Pak. Berapa harganya? Dua. Mana? Tata.
你一产生定境里面就会发通。 Ini hari aku dengan bapak aku makan besar. Tahu, selalu kau sepit orang. Ini hari aku sepit kau. Aku cili kau. Aku bedak kau. 邪通不是真正的神通，真正的神通是从定中产生出来的。一般的鬼神通是你先天的，你身体有这种灵性，跟外面的灵比较接近，能够沟通的这一种叫鬼神通。 mana kau pergi? 由定中发通。 Kau lari ya? Kau macam tahu aku nak makan kau. 否则你身体有灵力，跟外面鬼神很近。 Mana kau pergi pula? 这一种叫做邪通，邪不是真正的神通。你由定中才能够产生智慧，你有智慧， Mana kau merayap ni ketam? 间一切才能够圆满。你有智慧的话，你才能够学佛得到如来的真理。你有智慧的话，才能够安置你自己的心。 Oi, tak ada lain kerja lagi. Asyik nak mengendap saja ke? Tidak, Cik. Ketam saya terlepas. 才能够以这种光去照亮别人的心，才能够自觉他自度。 Nasib bapak lah malam ni. Itulah bapak suruh masak sangat. Cuma dah tumbuk cili dah kena mata ni. Aduh, pedihnya Pak. 这个龙树菩萨 Aduh. 要度众生啊，要学佛成就啊，神通跟智慧是飞行的两个翅膀，缺一都不会有。因为你能够得定的话，一定发光，也一定是发挥。成就者一定有神通。 Apa kau buat sini? Masuk. Masuk. Saya berjemur, bang. Masuk. Biar aku yang jemur. 这主要的原因 Hei, budak. 在他们 Kurang asam. Kau coba nak mengurat, 来的智慧， Kau tahu, sudah 到一种境界， 2 tahun 这一种境界 aku mengurat dia. 超越 Sudah habis berjuta-juta. 无所求的境界， Jaga kau. 无所求。 Angin tak ada, ribut tak ada, tato marah. Sekali ku kebat betul-betul baru kau tahu. Baru tukar selera. Hai, macam-macam badan ku jumpa orang di kampung ni. Hai, hairan, hairan. 他们才来相信。 Wah, wanginya. Tentu sedap. Bapak aku tentu suka. Suka selera malam ni. 佛菩萨一样的时候，是无所求的境界。在这个境界， Bapak balik. Makanan dah siap. Cuma masak sedap. Kau tunggu sekejap ya, Bapak pergi mandi dulu ya. Lekat-lekat sikit, Pak. Sebelum kucing kebas, lebih baik kita kebas. 境界里面，你心啊才能够真正 Ini ikan kah? Naga kah? 不能够安 Ikan pun boleh, naga pun boleh. Kenapa mulutnya boleh menganga pula dan ni? 得死。 Terperanjat, kena masak. Oh, terperanjat. Kok gede? Makan, Pak. Kiranya apa? Suka selera kita malam ni. Sedap ikan ya, Pak. Cuma saya tentu suka selera malam ni. Masuk gua. 你就把迟早给抛弃。
Berapa kati tidur kau taruh? Tak banyak, cuma 2-3 kaki. 2-3 kati tidak banyak. Pedas nih bang. Taruh sikit tak meresap. Kalau boleh 2-3 tikul. 2-3 pikul? Heran. Nasib baik untuk selera, Comat. 完全清楚。这个时候，意思就是 Ini isi Pak. 境界呈现出 Itu ulang. 这种不正常的 Hmm. 了解。 Kalau begini punya masak, jual di kedai berebut orang beli. 当你明白了 Jangan kata merebut. Kalau kopi masak lah, orang masak semuanya cabut. 真正到来的大盐这个才是真正的出来的结果，才是真正的，才是真正的炼，这个才是真正的。 Kau jangan. Ah, ini sudah. 否则我们在上个世界一下子浪高，一下子浪，一下子 Kulit mata. Ah, ni mata Pak. Sedap ni. Tadi ni bapak punya. Comat punya. 一般是 Comat. Sepanjang umur bapak tak pernah bapak makan sedap begini, Comat. 教导人家这样， Pedas, Comat. Ada kau beli pisang, Comat? Tak payah pisang Pak. Masakan comat spesial Pak. 去掉所有 Dengan urat-urat perut sekali jalan laju saja. Ah, apa maksud kau, Comat? 都是空话。Ah, Comat. Dah kemas? Dah Pak. Dah cuci? Dah bersih pun. 这个是 Kau datang-datang saja melepas, Comat? Tidak Pak. Lain baunya, Comat? Itu kan tuarannya pasal. Lain kali itu mau lepas-lepas di sana. Kalau nak meletup tak kira tempat. 那么今天所讲 Kuat baunya, Comat. 叫守戒，要守定，有定中啊，花费花通，那你这个神通跟你智慧互相配，开悟，去了解宇宙的真相。 Kenapa pula perut ni? Waktu mau tidur bikin kacau lah. Aduh. Alamak. Perut comat sakit juga Pak. Siang tadi tak mau buat hal. 什么是方？ Time tidur pula buat hal. 那什么是什么是属地？什么是 Pak. Mana Pak? Bapak mau ke Jamban. 什么啊？真谛是什么？人家跟你讲， Pak. Jangan lambat-lambat Pak. Comat takut ni. 圣贤 Perut comat dah menandang-nandang ni. 佛教刚刚圣地 Dah setengah jam bapak belum balik lagi. Berak apa ni? Berak batu agaknya. Alamak. Nak keluar lah. Alamak, tahan ni. Macam nak meletup. Pak. Pak. Lekas sikit lah Pak. Cuma memulas ni. Aduh. Dekat mana nak melepas ni? Pak. Oh Pak. Lekaslah Pak. Tak boleh tahan ni. Alamak. Alamak, masakan apa yang kau masak ni, Comat? Alah, jangan tanya-tanya lagi lah Pak. Keluarlah Pak. Cuma nak masuk ni. Hei, 3 hari tidak makan bapak sudah simpan. Habis semua keluar. Keluarlah Pak. Mungkin rosak. Aduh. 二者啊互相合 Kau 起， tengok tu, Comat. Dah pukul 4 pagi, Comat. Perut masih memulas-mulas lagi ni, Comat. Berapa kali kalau masuk jamban pun bapak pun dah tak tahu, Comat. Aduh. Perut comat pun rasa sakit lagi Pak. Kalau beginilah seterusnya,
Nampaknya kita tak tidur malam ni, Cok. Aduh. Ini pun sedang mulas ni. Aduh. Bapak nak ke jamban lagi lah. Aduh. 妙。 Lama pula lah bapak ni. So nak melepas pun tak kasih warning. Selamat sangat bapak ni. Nah, Cok Mat, apa kau bikin di sini? Apa lagi macam bapak jugalah. Asyik ikut-ikut bapak tu. Alah bapak ni masuk jamban bukan boleh sekejap. Berjam-jam saja. Datang lagi. 南无本师释迦牟尼 Cuma 佛 siapa malam-malam roboh ni? Pak. 化身释迦牟尼佛动， Kenapa sih, Cok Mat? 大清净佛更动。 Baik, Cok Mat. Apa dah jadi ni, Cok Mat? Entahlah Pak. Terlampau teruk sangat Pak. Apa hal pula kita besok ni? 身 Pak, lain kali jangan bikin jamban begini Pak. Bikin jamban bersih tahan sikit Pak. Yang bapak heran ni, Cok Mat. Orang makan angin tepi laut. 莲花头 Kau makan angin tepi jamban? 那是真空。今天卢胜彦呢，在沙漠这个讲解你就清楚。 Kalau bapak aku orang kaya ada kereta begini, aku pasang driver. Kemana tuh? Sudah berapa tahun bekerja? Masih belum tahu lagi? Ke tempat biasa? Saya takut salah Tuan Besar. Bodoh. Kayu punya driver. Jangan takut-takut. Tu takut dengan jadi orang. Bukan takut Tuan, saya hormat Tuan terlalu besar. Driver, antar saya balik. Baik Tuan Besar. 释迦牟尼佛 Si. 心意上座当年是 Tuh, beritanya. 花这个莲花 Oi, driver. Kurang asam punya budak. Aku dia bilang driver. 可见你们都 Coba, kau ajar sikit budak tu. Baik. Kau mau lawan aku ya? Kau lari ya? Mari, mari. Nanti. Pak! Mari. Pak, tolong Pak. Orang nak pukul Cok Mat. Panggillah bangga, aku tak takut. Dia punya badan besar Pak, kacang jengkong. Cok Mat tak boleh tahan ni. Aku kingkong ya? Alah, Pak. Tolonglah Pak. Aduh. Ini bapak kau. Pak! Tolonglah Pak. Pak! Aduh, Cok Mat nak terlepas ni. Aduh. 为真理 Rasa engkau. 真理 Di mana dia, Cok Mat? Sana Pak. 讲尊重。 Di mana dia, Cok Mat? Dia apa aja? Cok Mat. Mama masuk, Cok Mat. Masuk. Masuk Masuk, Pak. Cok Mat. Cok Mat buka silap, Bapak masuklah. Apa kau mau? Budak ini kurang ajar. Kalau dia kurang ajar, pukul lah. Betul. Cok Mat. Masuk, Cok Mat. Masuk.
Nak buka silat apa, Pak? Silat gayung kan, silat kingkong. Silat kingkong bapak belum ajar. Cuma fikir silat rimau ya, Pak. Sebab muka dia macam rimau. Mari. Masuk. Masuk. Kalau berani. Masuk, Pak. Masuk, Cokmat. Ini baru bunga tau. Belum pokok. Jangan cakap besar. Saya kesian saya kecil. Cik Borhan. Oh, Pak Comot. Apa khabar? Apa kau buat di sini? Saya tinggal di sini. Ini anak saya, si Comat. Apa kabar? Baik. Maaf ya. Ya, Pak. Pak Comot, kereta saya itu rosak. Boleh turun dipekan. Kalau udah siap, antar ke rumah saya. Rumah Cik Borhan di mana? Rumah yang lama itu. Rumah lama? Iya. Baiklah, nanti saya antar. 了解到这个佛 Kereta sudah siap? 自生密， Sudah. Itu 你就明白空间。 Cik Borhan ada di dalam? Ada. 不能够了解到 Boleh saya ketemu? Tak boleh. 内密， Kenapa? Dia masih sibuk. Sibuk. Kamu tunggu di sini. Nanti saya kasih tahu dia. Baiklah. 在事实 Mari Comat. 地上轮回， Berapa lama Yunda ke Kuala Lumpur? 什么事情呢？ Tidak lama, lebih kurang 2-3 minggu saja. Jadi 他 semasa you tak ada nanti, apa Yunda ai lakukan? 执你啊。 Begini, you 第二个， tolong aturkan segala kayu-kayu yang telah dipotong dan segera antar ke Tokyo. 第三 I 事业 akan menguruskan serikat peringgitan kita di Kuala Lumpur. 这个 Kalau begitu, biar saya balik dulu. 第四个 OK 地位啊，你做到经理 I see you, okay? 啊，在 OK 政治上做到部长啊，或者是做到这个总统、副总统啊，这个地位，人事上的关系，人事上 Tuan, 的关系， kereta yang sudah siap. Ada 2 orang mau jumpa sama Tuan. 那么 Suruh dia masuk. Baik. 官司啊，在美国是 Susah betul nak jumpa orang kaya dia, Pak. 这些 Hoi, boleh masuk sekarang. 这些烦恼， Cepat sikit masuklah. 另外还有一个太大的之外， Baru jadi orang gaji dah. Kira. 啊，不是林清贤的。 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. 这些 Dah masuk. 问题 Duduk. 人生这个就是。 Kenapa duduk situ? Duduk situ sofa. Sana. Baik, Dek. Sana. Baik, Sana. Dek. Sana, Bang. Ya, ya. Kereta dah siap? Sudah. Sudah. Berapa upah? Suka hati. Cukup. Naik sikit lah, Encik. Berapa kau ndak? RM30. 但是佛法比这些东西还要更超胜。 Pak Comot. Terima kasih. Pak Comot, 佛法 saya berkenan benar dengan anak Pak Comot. 本身来讲， Bagaimana kalau saya ajak dia ke Lumpur untuk menyanyi lagu-lagu lawak di serikat peringgitan saya yang baru? 一说 Pak Comot, ikut sekali lah. 世俗地 Saya berdua ni tidak pandai menyanyi dan tak tahu menyanyi. 解释 Itu tidak apa, ikut saja dulu. Nanti kalau sudah pandai, saya boleh buat 他的表现 menyanyi di TV, di radio dan serikat peringgitan saya sendiri. 不一样。 Kau berani, Comat? Boleh, Pak. Boleh. Kalau begitu, besok kita berangkat ke Kuala Lumpur. Baik. Mengamankan ketiban MS pesawat nombor 672 Kemudian dia masuk Flight MS 672 yang kosong Kinabalu
Ini Kuala Lumpur ya, Pak? Ya. 又听到这一种秘密话。 Mari, Pak. Sudah. 再有禅定的功夫，由定中求起，这样一次 Pak, ke mana kita nak pergi, Pak? 是没有 Tu, sana tu keretanya. Ha, itu tu. Tengok tu. Ha, tu. Oh, itu. Ha, rekodnya saya. Apa khabar, Cik? 真相。 Ha, saya ni. Baik ni. Ha, ni kenalkan ni. Ini Apa Pak Comot. khabar? Ini anaknya Apa si khabar? Comot. Baik. Comot. Sini. Ya, Kawan terima sini. kasih. Ya, terima kasih, Cik. Pak Comot. Ya, ya. Ha, bapak duduk ya. Okey. 这个上面，这样子再去进去。 到了三观的无上秘密，无上秘密是更不到了 Bagaimana dengan syarikat kita? Semuanya berjalan dengan baik. Oh ya Tuan, di sini ada satu rekod terbaru keluaran syarikat piring hitam kita. Bagus. 那么二观的秘法里面， Rekod siapa, Cik Bran? 经 Rekod Junana M. Amin, penyanyi syarikat kita. Boleh saya tengok? 必教的 Boleh. Cantik. Dah kahwin belum? Belum. Belum. Cantiknya budak ni. 得到成功。 Boleh kenalkan saya? Oh, sudah tentu. 这个长生，Syarikat Pasimaya, good morning. 在运转。 Oh, I'm afraid he's not in yet. Can you call back in half an hour's time? Okay, thank you. 这是 Sudah jam 11. Bos belum datang-datang lagi. Ya, Linda? Barangkali dia masih tidur lagi. 这个左升起 Selamat pagi. Selamat pagi. Okay, I see you tomorrow. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan. Baik. 自然的 Bye, Linda. Bye. 再由你的脉本身通了，你的轮打开了， Anita, Ya? 就会 Mr. Ong yang mana ni? Oh, Mr. Ong Bun Tiong, Tuan. Burung tiung. Alamak, besar suruh tak aku ni. Baik, nanti aku telefon balik dengan Mr. Ong. 这个就能达到常乐我 Bagaimana semalam? Maknya marah tak? Semalam? Oh, tidak, Tuan. 乐我境 Tidak. Jangan panggil lagi Tuan. Habis? 又 Panggil abang saja sudahlah. Panggil abang. Oh, boleh, boleh. 弃掉这 Uh, 种的执 oh ya, bang. Tadi ada 2 panggilan telefon minta kerja. Suruh dia tunggu dulu. Sekarang telefonkan dengan Mr. Ong. Baik, Tuan. Bang. 常乐我境，再加上空性，就是开悟。这是我自己本身的经验，一般人家理论说什么是开悟，很少人能够。 Hello. Can I speak to Mr. Ong, please? 开悟是什 Thank 么 you. 境界？ Bang, telefonnya dah dapat. 但是今天我很简单的几个字。 Hello. Hello there. 乐 How the business? 加 Quite good lah. 进 Main? Main apa? 是一种开悟的境界。 Padang Siwang. I see. I'll be there in the afternoon. Okay. Bye. Cik Nida, suruh orang tu masuk. Linda, panggil orang tu masuk. 好，我们今天这个 Selamat pagi, Tuan. Ya, duduk. 金刚上头 Selamat pagi. Saudari ke yang telefon minta kerja tadi ni? Ya, Tuan. Dah kahwin? Sudah. 他的 Dah ada anak? Sudah.
Duka cita sikit lah ya. Company ni tak nak pakai orang yang dah kahwin. 看到这个金刚萨埵就是光 Lain kali ya. 照南。 Sudah ya. Baiklah. Macam mana ni? Tak ada ke perempuan yang cantik lebih lagi dari macam muka dia ni. 金刚萨埵的光， Panggil yang lain tu. Oh, awak. 还有所 Sila 有 duduk. 报名的 Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Saudara kan yang telefon ni tadi? Saya Duka cita sikit lah ya. 会报名。 Ke company saya ni tak pakai lelaki. Cuma pakai perempuan. Dia tak dapat kerja nak marah pula. Dia tak tahu ke company kita cuma pakai pekerja perempuan. 佛方如来化身为金刚萨，龙树菩萨在南开 Saya harap 见金 kamu semua bekerja rajin-rajin sikit. 金刚萨埵才把密 Kalau company ini mendapat keuntungan, dia akan bagi pada kamu 3 bulan bonus. 龙树菩萨 Kalau company kurang pula mendapat keuntungannya, dia bagi juga 2 bulan. 密教的 Kalau tidak ada untung langsung, tak ada bulan. Sini. Dan hari ini juga adalah hari jadi 密教的 saya. Tuan, bolehkah saya meminjam hari ini? Oh, boleh, boleh. Karena hari ini hari jadi nenek saya. Hari jadi nenekmu, Ya, 佛就是 apa sini kan yang belum kahwin tu? belum. 金刚。 Kalau sini yang belum kahwin tu mau pinjam sebulan, saya kasih 2 bulan. 金刚总持，金刚持，金刚持。 Ini dah kalau dia nak pinjam wang kau bagi ya. Baik, bang. 龙树啊是 嗯 有形的第一， Begitulah hendaknya nyawa. 金刚萨埵是无形的，可以讲是无形的第一。 Anida, aku pergi dulu ya. Baik, bang. 那金刚线萨法也是，就 Oh ya, Anida, kalau ada siapa-siapa cari, bilang aku ada di Kelang PJ, sebelah gudang bateri ya. 它本身就是空性。它就是一种空性，一种 Macam pula boleh ke sana bola tu. 这种空性里面化为空。所以我们在说法的过程当中呢，你假如 Ada yang bertelur. 念三遍， Oh, engkau. Kau pinjam duit dengan aku, engkau bilang nak bikin hari jadi nenek engkau. Rupanya engkau di sini ya. Dan engkau interview dengan aku tak dapat kerja. Sekarang kerana aku pula engkau kebat. Mana ada jalan? Heran. 都是对吧？ Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bang Burhan. 这一点为什么金刚白字明正能够 Silakan masuk. Iya. Masuk. Iya. Bila sampai? Baru sekejap. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar orang di Kota Kinabalu? Semuanya baik. Comat. Iya. Apa kabar? Kau baik. Jun, Bapak ada di rumah? Ada. Tunggu sebentar ya. Nanti Baik. Jun panggilkan. Pak Comat, kalau you nak tahu, inilah dia penyanyi piring hitam kita. Oh, yang ini ya. Sayang Junaina. Oh, Junaina. Yang ada di rekod tadi tu ya. Nanti cuma jadi penyanyi macam dia juga. Bila mau dirakamkan suara si Comat Oh, ni? jangan susah. Immediately. Oh, Cik Burhan. Dah lama sampai. Ini dia baru sekejap tadi. Ya. Apa khabar ni? Baik. Apa khabar? Apa kabar lagi? Baik.
Nora, apa kabar? Baik. Oh iya, Pak Sudin, lupa. Ini Pak Comot. Yang ini Comat, anaknya. Apa kabar? Baik, Cik. Cantik-cantik perhiasan nomor Cik. Pandai Pak Cik ngatur. Terima kasih. Jalan dulu Pak Cik. Pergi dulu. Bye-bye, Nora. Baik, Pak Sudin. 心不动，你能够在娑婆世界里面呢，你能够兼顾心的修行。 Comat. Hari ini kita makan Okey, apa ya? jalan. Yalah, sibuk ya. Buat acak daun. Malah. ，sungguh indah. Di mana setiap hari segala pelancong datang melawat kemari. Oh begitu, betul sungguh saya dapatkan kemari hiburan. Segala haiwan semua ada di sini. Di sana tuh tempat apa tuh? Oh itu, disitulah tempat binatang-binatang yang ganjil. Begitu. Mari kita ke sana. Ayo, ayo Jun. Kemana Comat nih? Hai buaya, senang hati engkau? Betul punya perseriat? Waduh. Comat. Iya Pak. Apa kau bikin di sini? Buaya Pak. Buaya? Jangan kau main-main dengan buaya, Comat. Hah? Dia ngap kau habis. Hah? Ini bukan buaya laut, ini buaya darat. Oh. Dia tak kira apa saya semua dia kebal. Dia kebal? Lebih baik kita jalan Pak. Ini binatang apa Pak? Entahlah Comat. Bapak pun tak pernah tengok. Tengok tu muka dia sedih Pak. Barangkali dia memikirkan inflasi, Comat. Dia pakai baju macam Santa Claus. Dia pakai. Iya, Comat, iya. Heran. Aku nak pergi kerja pun kau bising. Yelah, kakak mati kerja dengan orang gini, dengan Cik Wangi. Ini nak mengurat namanya. Sudahlah. Mau air lagi, Cik?
一切所求能够应验，一切灾难能够退散，能够得到真正佛法的大利。今天就讲到这里。Om Mani Padme Hum。我们热烈的掌声感谢师尊。Abang senang tak? Nora nak jumpa Mustaha. Mana? Okeylah. Nora tunggu di tempat selalu, ya? Okey, bye. Apa hal dipanggil saya kemari? Saya bingunglah duduk di rumah. Papa dan makcik selalu gaduh. Nak belajar pun susah. Kesian sama Papa. Ya, saya juga turut bingung juga melihat rumah tangga you. Pelajarannya tentu terganggu. Kalau begitu kita lekas kahwin. Jadi saya dapat pindah. Kahwin? Macam mana? Saya belum prepare apa-apa lagi. Kalau begitu, kita kahwin cowboy saja. Kahwin cowboy? Jangan. Tak baik. Saya harap you bersabarlah. Saya takkan lari ke mana. Dia tak percaya sama saya. Hari-hari bising. Mana saya boleh tahan? Apa pasal lu sendiri cari penyakit? Siapa panggil lu kawin muda? Bukan. Saya ingat saya kawin muda boleh senang. Tapi tak boleh senang. Hari-hari gaduh sama saya. Hari-hari bising sama saya. Saya pun malulah saya punya anak-anak semua sudah besar-besar. Apa mau malu? Lu mencari sih. Tapi tak apalah. Kasih Nola leka-leka kawin. Tapi abang esok tak mau kawin cepat-cepat. Apa pasal? Dia bilang uangnya belum cukup. Apa mau simpan uang? Kecil-kecil pun kerja kawin. Besar-besar pun kawin juga. Betul tak Encik Wong? Kalau dulu saya lagi benar muda, dapat datang kemari. Tentu senang istri saya. Tapi sayang, dia sudah meninggal dunia. Sudahlah, Pak Comot. Ya sudahlah. Di mana si Comot dan si Jun? Cik Jun, Ya. boleh ajar saya menyanyi? Oh, dah tentu boleh. Boleh. Cik Brohan ajak saya ke Kuala Lumpur ni untuk merakamkan suara. Tapi sekarang belum juga direkam lagi. Iya. Taklah apalah sial nasib saya ni. Kesian. Tak apalah. Mari ikut Jun. Nanti Jun ajarkan menyanyi. Ya. Ayo. Ayo. Boleh buka tangan? Boleh. Boleh. Ku merasa bahagia dalam cinta. Ku merasa tambah mesra hidup kita. Indah sungguh alam ini. Tanda insan buat janji suci. Sejak dulu kisah cinta dah bermula. Aku rasa hidup ini dalam mimpi. Bila pagi aku nyanyi lagu rindu yang ku cari-cari. Kau dan aku sumpah setia sejak mula kenal cinta. Itu tanda sudah mesra. Kau dan aku dua insan sudah cipta satu kisah. Kisah itu dalam surga. Sejak dulu kisah cinta dah bermula. Aku rasa hidup ini dalam mimpi. Bila pagi
lagi aku nyanyi lagu rindu yang ku cari-cari. Kau dan aku sumpah setia sejak mula kenal cinta. Itu tanda sudah mesra. Kau dan aku dua insan sudah cipta satu kisah. Kisah hidup dalam surga. La 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 la. La 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 la3万元，有没有高过3万元的？机会难得，就此一件哦！啊，根本上司的法王袍。 Halo, 3万元有没有高过3 nak 万 cakap dengan 元 siapa? 的？请尽快 Ya. 投标。师尊曾经呢穿着这个法王袍多次主办大法会，曾经常常在这个长山庄跟西雅图 Hello 穿这个 Zainab sini. 法王袍， Oh you. 身上呢还有 Okey lah. 味道。 I pun dah ready ni. You tunggu tempat biasa. Sekejap lagi I datang. 而且不会 Okey? 消失的，不会消失啊。那么穿这个法王袍啊，供奉法王袍，那么可以呢息灾增益，能增加人缘， Hairan, hairan. 寿绵延，生意兴隆。啊，修法呢更是有大成就。有没有高过3万元的，请尽快投标。有没有那边来自世界各地的？ Kau boleh pulang sekarang. Baik tuan. 我们这边有这个工作人员帮我们查证一下，看一看。鼓励一下我们坐在远方的这些我们师兄姐。 Tuan, ya. Mak Encik tidak ada di rumah, Tuan. Dia keluar dengan siapa? Tadi dia terima telepon, langsung terus keluar. 大家仔细看一下这法王袍。 Kau taruh ini di bilik atas. Baik, Tuan. 在大型的法会啊，祈福啊，修法做法，所以呢是加持力不同于一般的龙袍的，比龙袍更殊胜的。我们龙袍这一次在旧金山已经2件龙袍价钱都 Buat kita terus pulang pula. 所以呢这件法王袍更是殊胜，为我们金刚雷藏师筹善款啊，请大家不要错过这个机会。有没有高过3万元的？ Dari mana awak tu? Apa? Kalau awak berjalan, saya tak berjalan ke? 4万元。 Oh, aku tanya dengan baik, kau jawab dengan kasar. Apa nak jadi? Jadi. Tuan, makanan sudah siap, sedang panas. Tunggu sampai aku sejuk, baru kau makan. Hairan, hairan. 哎，哇，这莲子上是不仅这个国语啊， Awak jangan suka nak cari pasal tau. Awak yang cek pasal dulu. Oh, buang-buang kot. Apa? Kalau abang baik-baik lambat, saya tak boleh ke? Kalau saya balik lambat pun, saya ada banyak kerja di ofis. Kerja dengan sekretari awak. Lampau. Awak jangan kata nak darah. Sekali kita bagi. Bagi. I get fed up lah dengan you. Perempuan jual nasi lemak pun lebih cantik lagi daripada muka kau. Kenapa tak mau cari perempuan jual nasi lemak itu? Memang aku cari perempuan nasi lemak kau. good foundation. Therefore, we give people Apa yang bikin di atas ni? Macam biasa. Nak ke mana, Papa? Awak pergi ya. 我们这个不能 Mana Pak Cik? Jangan ditanya kemana aku pergi. Tak dengarkan kau orang sama mekak melolong tu. Kita balik dulu ya Pak. kita pulang saja ya, Cik Burhan. 这个法王牌机会难得，第一次，尤其呢是在纽约啊，全美都 Pulang, bye-bye. 除了东京之外啊，纽约是全世界最大的城市。 Coman. Ya Pak. Begini saja Coman. Kalaulah Bapak membuat rekaman, apakah cop yang sesuai untuk ditampal di rekod Bapak itu? Yang sesuai lah untuk kenal dengan muka Bapak. Bapak ni cap beruang. Cap beruang orang belum pernah pakai. Lagipun Bapak ada keyakinan kalau dijual mesti laku. Bukan laku lagi. Orang tengok gambarnya pun orang lari. Sudahlah kau berdua ni. Asyik nak recording saja. Tak kesian kan kau dengan si Jun dan si Nora? Rumahnya besar,
Cantik, tapi tak ada kebahagiaan. Bapaknya dan makciknya asyik nak bergaduh saja. Hingga anak-anaknya terbiar. Saya kalau saya tengok begini, rasanya takut mau kawin. Jangan begitu, Pak. Alang pokok getah pun kahwin. Rambutan pun kahwin. Durian pun kahwin. Bunga pun kahwin. Ini pula bapak bakal nak jadi penyanyi pop tua. Tak nak sudahlah. kahwin? Apa caranya untuk kita menolong mereka? Apa caranya? Jangan susah, Pak. Serah dengan Cok Mat. Alah, sudahlah, jangan ikut campur. Baik, kalau begitu besok ikut aku, okey? Baik. Semua perempuan-perempuan di sini. Ya, Pak? Tentulah, meniaga rambut dan juga hiasan-hiasan perempuan laki-laki tak boleh dicampur. Oh. Putih-putih. Oh, Cik Burhan. Apa khabar? Dalam sampai? Harus kejap. Silakan. Kau tunggu sini, Cik Mat. Saya mana-mana tahu. Baik, Pak. Cik ni dah keluar sebentar ya, ada tetamu. Baik, Tuan. Maknya Seng. Halo. Jemput duduk. Sejuk Pak ni. Boleh duduk dekat sini. Cik ni nama siapa? Aniza. Oh, Aniza. Nama ringkas? Ani. Oh, Ani. Cantik namanya. Kenal dengan orangnya. Terima kasih. Nama saya Comat. Oh, kenal dengan orangnya. Kenal tak kenal tapi boleh tahan. Saya ni dari Sabah, Kota Kinabalu. Saya pun tak tanya. Ha? Mana saya boleh sabar? Saya balik cepat pun dia bising. Apa saya nak buat? Jangan balik, sudahlah. Jangan balik. Kenot. Dialah satu-satunya nyawa saya. Memang sudah perangannya perempuan begitu, Pak Sudin. Mana saya boleh sabar? Kalau sekali-sekali tu tak apalah. Ini selamanya begini. Kalau selamanya begini, nampaknya saya masuk hospital gila. Memang saya dulu dah masuk hospital gila. Ini nampaknya dia berdera-dera nak suruh saya masuk hospital gila. Apa Pak Sudin ada simpah perempuan yang lain? Manalah saya ada simpah perempuan. Hidung saya yang dimakan anai-anai ini saja pun perempuan tengok dah lari. Barangkali dia sayangkan hidung you tu tak? Tapi you jangan susah. I cuba nak menolong you. Apa caranya? Begini. Perkara ini akan saya rundingkan bersama Jun dan Nora. Okeylah. Saya balik dulu ya. Baik. Okey, Pak cepat. balik dululah. Nanti Comat balik. Nanti kau tak tahu balik. Dah, mari. Mari. Nantilah. Bye-bye. Tata. Balik. Kau seorang saja. Bagus kerja di sini. Bagus. Saya nak Comat, kerja. baliklah. Baliklah, Pak. Bye-bye. Tata. Dah. Halo. Siapa tu? Oh, Bang Jomat. Baiklah. Petang nanti Jun datang ya. Bye-bye. Kak, Abang Jomat suruh kita pergi ke rumah Abang Burhan petang ni. Baiklah. Tuan, Yap. ini kerja-kerja saya. Tolong simakkan ya. Saya mau pulang. Baik. Halo, syarikat Pasimaya di sini. Mau cakap dengan siapa? Apa? Dah pukul 5 kau belum balik-balik lagi ke? Apa? Kau berkendak dengan suami aku ya? Ha? Saya hanya menjalankan tugas. Aku tahu apa yang kau buat di sana. Jangan kau nak bohong dengan aku. Bohong? Apa yang nak saya bohongkan? Tuan, ini ada telefon dari isteri Tuan. Saya mau pulang sekarang. Apa yang kau bising-bising dengan perempuan isteri aku ni? Oh, abang nak bela dia ya? Ini tentu ada apa-apa. Baik abang balik sekarang.
Kalau tidak, saya serang abang nanti. Aku baliklah. Kalau ada 10 lagi perempuan macam isteri aku ni, apa nak jadi dengan sang suami pun tak tahu. Heran. Kenapa paling ke sana? Teringatkan Bu Hati ke? Panaslah. Oh, panas ya. Dulu baru berkahwin tak bilang panas. Sekarang panaslah, letihlah. Ini mesti ada apa-apa. Jangan-jangan abang ada simpan perempuan lain tak? Sudahlah. Tak habis-habis dengan cemburu. Malulah sedikit dengan anak-anak aku. Tak malu ke dengan jiran-jiran sebelah-menyebelah? 24 jam asyik memakik je tekak kau. Lama-lama tembulung kau pecahlah. Tengoklah tu. Orang cakap sikit dah nak keluar. Jangan-jangan abang ada simpan perempuan lain tak? Sebab itulah abang selalu baik lambat. Sampai tak ada masa langsung untuk saya jalan berduaan dengan abang. Aku tak boleh tahan dengan perangai kau macam ini. Siang malam asyik ngomel lagi. Pasal ada yang lain abang berani cara begitu. Kalau kau asyik mengomel lagi siang dan malam begini, sampai bila aku nak tidur? Sekarang kau tidurlah sendiri. Papa nak ke mana, Papa? Janganlah Papa pergi. Papa sayang pada kau berdua. Sebab itulah Papa kerja keras. Sehingga kan Papa dapat membeli rumah ini. Tapi makcik kau bikin Papa pusing kepala. Cemburu yang bukan-bukan. Sabar dululah, Papa. Papa sudah hilang sabar. Kau jagalah rumah ini baik-baik. Kalau sekiranya ada apa-apa kesulitan, jumpalah dengan Cik Burhan. Papa pergi sekarang. Papa. Kenapa ni? Entahlah Kak, macam mana ni. Minyak ada, tapi tak boleh hidup. Kereta ni. Makan. Terima kasih Cik Brohan. Jangan malu-malu cuma. Ya. Cik Brohan, saya 2 minggu di Kuala Lumpur ni. Suara saya belum juga buat recording. Agak-agak bila lah Cik Brohan. Ya tak ya juga Cik Burhan, dah lama ni. Sabar dulu cuma. Sabar bolehlah sabar. Tapi risau saya. Apalah nasib saya ni. Comat kan tak tahu. Saya ni sibuk. Studio pun fully book Comat. Tapi tak mengapa. Saya telah mengarahkan seorang pembuat lagu, Cik Kasim Masdu, untuk membuat satu lagu you berdua. Lagu apa Cik Burhan? Senyap dan sunyi Comat. Bagus ya Pak. Agak-agak lagunya tak bising. Iya Bapak setuju. Top 10 Comat. Top 10? Top 10 tu dah bagus Comat. Jangan kau nyanyi keluar suara kereta tank. Sudahlah Kak, biarkanlah saja kereta di sini. Marilah kita pergi. Baiklah. Tolong ambilkan beg tu Kak. Ayo Kak. Bang Burhan. Hei, Jun, Nora. Duduklah. Terima kasih. Apa hal kamu berdua datang pagi-pagi buta ni? Kereta kami rosak. Habis tu kami tinggalkanlah. Di mana kereta itu sekarang? Agak-agak suku batu dari sini. Pak Comat. Boleh kau tengokkan kereta dia orang di sana? Baik. Ya. Ya, Cik Yen, Cik Nora, jalan. Kenapa kau berdua ni?
Muram saja. Malam tadi, Papa dan Makcik bergaduh lagi. Habis Papa terus keluar rumah. Sampai sekarang pun tak balik-balik lagi. Papa tidak bilang kemana dia pergi? Tidak. Mana Pak Sudi? Tapi tak mengapa. Tunggu. Tak boleh tahan apa berat lah, Pak. Ini macamnya tolak boleh putus surat perut Comat. Kau ni disuruh tolak pun tidak kuat, Comat. Apa yang boleh diharap dengan kau? Kau ni tidak boleh diharap langsung. Makan saja pandai, suruh tolak pun tidak kuat. Sekarang begini, Comat. Ya, Pak. Bapak tolak, kau duduk. Ya, Pak. Kalau kereta sudah laju, kau masuk jam nomor 1. Ya, Pak. Kalau sudah hidup, kau berhenti. Ya? Baik, Pak. Tolak, Pak. Jaga ya. Bapak tolak ni. Jaga Comat. Masuk jam nomor 1. Comat nak masuk ni. Break Comat, break. Break Comat. 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 Alah. Comat. Jangan lakukan apa-apa. Comat, break Comat. 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 Break Comat. Comat. Heran. Comat. Hai, Comat. Kau ni memang bikin Bapak susah saja. Bapak sudah suruh kau berhenti, kau tidak mau berhenti. Kau jalan saja terus. Kalau lori langgar kau macam mana, Comat? Lori langgar engkau lah yang penyek, Comat. Kalau lori lanyak dengan kau, hancur berkecai. Tulang kau tu bukan banyak sangat. Lain kali jangan buat begitu, tahu? Kalau kau ditangkap polis macam mana, Comat? Bukan kau masuk jail, Bapak yang masuk jail, kau tahu tak? Apa yang bising-bising ni Pak Comot? Tidak. Kan si Comat sudah ada di sini. Pokoknya sekarang, macam mana kita nak selesaikan hal si Jun dan si Nora? Kenapa pula? Ginilah, bapaknya si Jun dan si Nora ni sudah lari dari rumah. Ini tak boleh jadi ni. Kita mesti cari. Dekat mana kita nak cari? Jun tahu tak di mana papanya selalu pergi? Tidak. Heran. Kita tak boleh heran, Pak. Isteri suami. Suami isteri. Sorry, Pak. No sweat. Tak salah sangkaan aku. Jangan-jangan dia ada di rumahnya. Atau kemana-mana berdua, Asma. Boleh jadi juga. Kau tahu tak alamat Aniza? Tahu. Mari kita ke sana sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan tanya Mak Haji, Aniza Boleh. ada di rumah? Ada, nak. Jumpalah naik dulu. Tak apa, saya nak lekas. Boleh saya jumpa? Boleh. Aniza. Ya, Mak. Ada apa, Asma? Tak ada apa-apa. Saya kan sakit tadi. Dah 2-3 hari tak datang kerja. Begini, Asma. Sebenarnya, saya cuba nak mencari pekerjaan lain. Kenapa? Tak tahulah, Asma. Makcik selalu bercakap dengan dia. Tapi dia asyik berdegil nak cari kerja lain aja. I tak mahu ada orang menyangka I yang bukan-bukan. Kerana I bekerja untuk ibu I. Janganlah you ambil keputusan gitu. Itu hanya salah sangka. Maklumlah kita ni orang perempuan. Kan doktor Mak kata,
Kan tak kau kerja lagi, nak? Baiklah, nanti I fikirkan dulu. Kalau gitu, I balik, Balik, Mak Haji. Baik, nak. Hari Senin, you datang, Baiklah. Zainah, kita ni dah salah sangka. Marilah kita balik sekarang. Okeylah, Mak. Asal lari? Siapa kerja sama dia? Bukan orang kerja. Tapi dia ada sikit gaduh sama saya. Apa pasal hari-hari mau gaduh? Janganlah gaduh. Tak tengok Sudin pihak orang. Hati baik. Orang baik. Kerja pun kuat. Sudahlah, jangan gaduh lah. Panggil dia balik, sudahlah. Apa macam mau panggil sama dia balik? Dia pergi mana pun saya tak tahu. Mr. Ong tolong sama saya cari sama dia lah. Baiklah, Nia. Haiya, bodoh biar perempuan itu. Hari-hari kacau ini macam syok punya jam sudah lupa sama kita orang. Haiya, bila gaduh semua kasih orang susah. Jadinya begini di dalam hidupku. Inginkan rasa bahagia mesra dari ibu dan ayahku. Tapi aku tidak kesal, kecewa, derita yang datang. Ketika baru mengenal cinta, badai datang pun tak sangka. Mengapakah hidup ini
Makcik, kau belum tidur lagi? Belum. Sebenarnya, Makcik menyesal di atas kesilapan Makcik. Jun kemana? Halo. Pak Sudin ada di pejabat? Hah? Saya tidak ada. Kemana dia pergi? Oh, terima kasih ya. Mana dia pergi? Saya coba Mr. Ong pula. Halo, Mr. Ong ah? Itu Sudin ada sana. Hah? Kopi kedai ya? Ayah, sorry wrong number. Di mana nak cari bapak kau orang? Pasti Maya tidak ada. Sri Azam tak ada. Sekat Tunggaring pun tak ada. Ini tak boleh jadi. Habis apa yang harus kita buat? Kita berbicara. Yusuf dan Nora pergi cari di semua supermarket Kuala Lumpur. Dan kalau perlu pergi ke PJ. Comot dan Pak Comot pergi cari di semua padang. Padang tenis, padang golf. Dan kalau perlu, apa padang sekalipun masuk. Dan Jun bersama saya akan mencari ke pejabat teman-temannya. Okey? Habis kalau jumpa bagaimana mau kasih tahu? Jumpa tak jumpa, kita semua bertemu di sini. Okey? Kau tengok Comat, padang ni bukan main besar lagi. Lah Pak, jangan-jangan Pak Sudin ada main bola dekat sini. Takkanlah dia main bola di sini. Yang bapak tahu dia biasa main golf. Main golf? Lain sokan dia tak tahu main? Tidak. Heran ya. Heran. Itu apa pula? Itu tiang gol. Yang bapak tahu orang main golf tidak pakai tiang gol. Bolanya masuk di lubang. Bola masuk lubang? Heran, ya. heran.
mana lagi kita nak cari? Entahlah, abang pun risau. Abang harap di antara satu dari kita dapat ketemu dengan papa kau. Sampai jumpa. Ada berita dari si Comat dan bapaknya? Tak ada. Kemana pula dua beranak? Kita dah cari, Pak. Cuma satu padang lagi kita belum cari. Padang apa, Comat? Padang lomba kuda. Oh, dia takut, Comat. Dia takut. Dia takut dengan tenang kuda, Comat. Kalau begitu, sekarang begini saja, Comat. Comat pergi cari padang sebelah sini. Bapak pergi cari padang sebelah sana, okey? Sebelah sana? Iya, iya. Kita tengok-tengok padang sebelah sini, ya. Ingat tahu, ya? Bapak sekarang juga pergi sebelah sana. La 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 la. Apa ni? Apa macam bawa kereta ni? Kalau aku polis kau saman kau tahu? Ay, naikkan orang. Kurang aja. Mana Pak Sendiri? Mana? Nasib baik jumpa pergi. Saya boleh juga mandi. Bersihkan badan. Hai. Tolong! 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 La 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 la. Li la 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 la. Li la 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 la. Li la 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 li. Li 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 la la la. Mana dia? Mana? Kat mana dia? Ajar dia orang, ya. Berani dia menceroboh, ya. Nanti aku hajar dia. Hajar. Astagfirullah. Dia kan orang bulan. Wih, tak ada rezeki ya? Tak pukul dia, bang? Macam mana aku nak pukul? Buat apa kau panggil aku? Suih 44 hari buat tahu. Heran. Sudah, mari balik. Mari. Apa jadi, bang? Tak tahulah apa nak cakap. Kenapa, bang? Awang kenit dah. Kemana pula si Comat ni? Pak! Pak! Hei, Comat. Kenapa basah kuyup ni? Sana hujan, Pak. Mana hujan? Sana. Di sini tak ada hujan. Hujan tak kira tempat. Tak tentu. Sudahlah, mari kita cari dia orang. Kami jauh bapak cari tadi, Comat. Cik. Kurang ajar punya kereta. Dia tak tengok orang kah? Itulah hujan, Pak. Oh, ini kau kata hujan. Heran. Sudah, mari. Mana si Comat ni? Sudah 1 jam kita tunggu di sini. Mereka tak balik-balik juga. Entahlah mereka tu. Jangan-jangan mereka sesat tak? Sudah 2 beranak ni. Selalunya bikin susah orang saja. Ini lagi satu penyakit. Sekarang yang mana kita nak cari? Apa nak susah? Kita cari dua-dua sekali. Itu bagus. Okey, mari kita pergi. Ayo.
Kak, Papa. Papa, kemana Papa? Kami puas cari Papa di mana-mana. Heran. Kita cari-cari, tiada takdir. Kalau tahu, tak mau dicari. Silakan masuk. Apa kabar, Cik Burhan? Kabar baik, Sudin. Papa, kenapa Papa tinggalkan kita semua? Papa dengan Nora dan Jun? Pasal Papa sayangkan kau berdua lah Papa balik kemari. Kalau tidak, Papa tak ingin melihat muka makcik kau tu. Because she's bloody careless woman. Sudahlah Pak Sudin. Yang sudah itu sudahlah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Saya pun senang hati sekarang. Penyakit Pak Sudin sudah selesai. Cuma ada satu penyakit saja lagi. Penyakit apa, Cik Burhan? Comat dan ayahnya hilang, Papa. Iya, Papa. Hilang? Kemana lagi kita nak cari Cik Zainab? Cuba kita cari di rumah Cik Burhan. Minta maaf sajalah Cik Burhan. Saya menyusahkan Cik Burhan. Sekarang si Comat pula dengan bapaknya hilang. Kemana dua beranak ni? Jun, tengok kanan kiri ya. Kalau nampak si Comat, beritahu. Baiklah. Janganlah dia laju, bang. Padang mana dia orang pergi agaknya? Heran ya. Mana dia orang pergi ni? Kau nampak tak? Mama, berhenti, Ma. Asma, berhenti. Itu padang apa, Pak? Itu padang orang main golf. Comat. Puan Zainab. Kenapa boleh ada di sini? Dari mana, Comat? Cari Pak Sudin. Katanya tak balik rumah. Kenapa? Tak ada apa-apa. Kenapa pasal kuyup ni? Kena hujan tadi. Lebat hujannya. Comat nampak Jun dan Nora tak? Nampak. Nampak di mana? Di rumah Cik Burhan. Boleh tak hantar saya ke sana? Boleh. Mari. Mari, Comat. Mari, Pak. Mana? Cik Burhan. Pak Sudin. Mana kau orang pergi kita cari semua tempat tak jumpa? Semua padang saya cari. Mana jumpa Pak Sudin? Kita ke rumah tadi. Ke rumah? Ke rumah, Comat. Ya, Pak. Makcik. Itu bagus. Jom ke sana. Abang. Okey. Baiklah. Pak Sudin, pergilah pujuk dia. Suruh aku jumpa dia. Suruh dia jumpa aku. Di sini tentulah dia malu. Tak boleh. Suruh dia minta maaf dengan aku. Tak baik begitu. Sampai di rumah kan beres. Apa yang beres? Takkan Pak Sudin tak tahu. Iyalah. Mari kita balik sekarang. Sudahlah, Makcik. Bumi mana yang tak ditimpa hujan, gading mana yang tak retak. Marilah. Silakan, Cik. Silakan. Mari, Makcik. Gini saja, sudah selesai, aman semua. Comat dan Pak Comot balik ke rumah saya. Baik. Ya. Okey? Sup! Ya. Sup bawa si Comat dan bapaknya ke rumah aku. Tunggu sampai aku balik, okey? Baik. Okey ya? Baik. Saya balik. Ya. Cik Burhan. Kenapa? Krisis Pak Sudin semuanya sudah selesai. Kita punya recording bila, Cik Burhan? Oh, iya, tak iya juga. Janganlah buat lupa. Mau recording sekarang juga? Saya tak sabar lagi. Kalau boleh biarlah ni hari. Jangan tak jadi, Cik Burhan. Kalau tak jadi, saya malu. Bukan saya saja yang malu.
Anak beranak sekali malu. Itu betul juga. Tolonglah. Publicity pun sudah keluar. Ya. Okey, mari kita pergi. Mari. Mari. Okey. Selamat. Selamat. Jalan pergi. Ya. Ya. Baik. Tak sangka Cik Asmah pandai bawa kereta. Comat, Ya Pak. keretanya bukan di sini, di sana. Sama juga Pak. Di sini kereta, sana pun kereta. Bukan yang antar kita ke sana. Kereta sini bagus Pak. Apa bagus? Ada bunga? Mana bunganya? Itu. Mana boleh. Balik kereta sana. Jumpa lagi. Tata. Lekas. Bye. Udahlah. Jangan marah ya. Saya pulang dulu ya. Tata.